naik boat. Saya segi Mindanao tu, saya sampai je naik kereta tu, saya nampak orang pegang senjata. Senjata AK yang selalu AK selalu kan. tu kalau ada kayu tu AK-47 tu. AK-47. So bila saya pergi, saya nampak, uish, apa hal orang pegang AK-47 ni? Dia macam iring kita orang lah. Sebenarnya dalam misi lah, kita nak pergi bagi bantuan dekat penduduk dekat kampung Mindanao tu. So kita pergi, saya follow lah NGO ni yang bawa kita. So kita pergi buat pelaporan pasal bantuan yang nak serahkan. So dekat sana memang kita tidur semua dijaga dengan orang yang bersenjata lah. Kumpulan yang bersenjata ni. So dia jaga memang tidur. Sebab dia kata kat sini ramai juga orang bontak, banyak kes culik dan sebagainya. So 2 ke 3 hari kat sana, sepanjang hari saya rasa tak tenang lah. Aku rasa takut lah. Walaupun aku rasa seronok, tapi jauh dari hati kita memang ada sikit rasa takut lah. Mesti risiko tu mesti ada. Mesti ada kan. Tidur dengan orang jaga senjata kan. Lepas tu kita banyak dengar bunyi jet pejuang lalu atas kampung. So dia satu pengalaman yang saya rasa sampai ni saya tak dapat lupakan lah. Tapi Alhamdulillah tak ada apa yang berlaku. Bila saya naik boat berlayar daripada Mindanao tu nak menuju ke Zamboanga tu, saya dapat rasa perasaan macam lega kan. Alhamdulillah lega kan. Tapi dia latihan saya lah, latihan pertama saya. Betul. Sebelum saya banyak pergi ke negara-negara bergolak yang lain.